Kalau nak kata kesan ni Yon, saya rasa biasa je. Cuma atas dasar kita ni tanggungjawab kita. Di sebalik setiap sistem pengairan yang berfungsi lancar, ada pasukan yang bekerja tanpa henti memastikan ia kekal beroperasi dengan baik. Itulah Wadiawan Global Sdn Bhd. Diasaskan oleh Tuan Mat Isa, seorang pesara kerajaan yang membawa pengalaman dan dedikasi ke dalam dunia keusahawanan. Wadiawan Global telah membuktikan keupayaannya dalam bidang mekanikal dan elektrikal, khususnya dalam sistem kunci air dan penyelenggaraan saliran bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor. Kini, legasi itu diteruskan oleh Tuan Ridwan Mat Isa selaku pengarah membawa Wadiawan Global melangkah lebih jauh setelah syarikat berjaya dinaik taraf daripada enterprise kepada Sdn Bhd. Sementara pengasasnya yang kini berusia 70 tahun terus memantau dengan penuh rasa bangga. Terima kasih Tuan Ridwan dan seluruh warga Wadiawan Global Sdn Bhd atas khidmat yang tidak ternilai kepada negara dan kepercayaan yang diberikan. Kalau nak kata kesan ni Yon, saya rasa biasa je. Cuma atas dasar kita ni tanggungjawab kita. Tapi kalau kita ada rasa tanggungjawab, kita mesti bayar. Walaupun sikit. Pendapatan tu tetap ada. Kalau kita meniaga, takkan kita ada pendapatan setahun. Kalau kita rasa tanggungjawab, kita bayar, okey lah. Ingat zakat, ingat tunai zakat.